Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula dalam program podcast Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, siri latihan yang bertajuk Pengurusan Perolehan dan Kecekapan Pelaksanaan. Kita bersama dengan tetamu undangan kita, Puan Syira dan juga EO. Okey ke Puan? Okey. 5 minit break kejap. Boleh. Okey. EO okey tak? Dah dapat, dah dapat. Dah hilang dah anxiety tu. Ke anxiety tu ada. Tak ada. Okey, so kita tadi berhenti pada peringkat tadi tu. Jawatan kuasa teknikal kan. Selepas jawatan kuasa teknikal. Okey, lepas jawatan kuasa teknikal tu, siapa yang lulus, pembida yang lulus sahaja akan masuk kepada jawatan kuasa penilaian harga tersebut. So selepas jawatan kuasa penilaian harga, so dia akan syorkan lah maksudnya yang lulus kepada urustia lah. So selepas itu urustia perlu compilekan laporan-laporan pembuka, penilaian semua. So kita angkat, urustia juga akan angkat kertas pertimbangan tersebut kepada jawatan kuasa sebuah harga atau lembaga perolehan lah. Lembaga perolehan. Jawatan kuasa sebuah harga tu yang memutuskan. Ya. Kalau lembaga perolehan tu di peringkat negeri kita di SUK lah. SUK lembaga perolehan. Ya, Tadi yang Puan sebut. Ya, untuk tender, untuk nilai tender. Nombor satu Datuk SS. Ya, Datuk SS, betul. Beza agensi dan juga SUK. Sebab ada macam mungkin daerah-daerah yang jauh-jauh tu dia masih gunakan perkataan jawatan kuasa pemutus. Sebenarnya dalam perolehan sekarang dia dah tak ada dah jawatan kuasa pemutus tu. Daerah yang jauh-jauh. Kita ada buat naziran. Dia tak sampai lagi. Dia confuse. Jawatan kuasa sebuah harga tu tak sama dengan jawatan kuasa pemutus. Kadang-kadang perubahan kontrak dia masuk dekat kalau perkara-perkara perubahan kontrak dia masuk kepada JKSH, dia punya borang. Sebuah harga. Jawatan kuasa sebuah harga. Tetapi bila perolehan baru dia letak jawatan kuasa pemutus. So kita tegurlah, ni sama je. So dah tak ada perkataan jawatan kuasa pemutus. Sebab dekat sini pun saya dengar. Contoh saya tanya bos kan, bos ada kat mana? Dia kat bawah buat apa? Dia ada mesyuarat jawatan kuasa pemutus. Okey lah jawatan. Maksud kita pun guna JKSH. Itulah salah satu contoh budaya lah, Cik Taufik. Kena biasakan. Kena biasakan macam tu lah juga supaya kami semua ni biasa dengan term yang baru, term yang betul, jawatan kuasa sebuah harga. Betul. Itu yang memutuskan perolehan yang dah dibuat, kerja-kerja apa semua sebagainya tu kan. Okey faham. Saya mula masuk pun terkejut kat perkataan pemutus sebenarnya. Saya je. Betul. Lepas tu tak persoalkan. Saya persoalkan tapi tak boleh lah sebab baru masuk. Faham. Mungkin formatting dalam minit, dalam iklan semua, kita tukarlah kepada jawatan kuasa sebuah harga. Minit lah penting kan. Minit betul. penting sebab biasa minit akan di pick up oleh auditor apa dan sebagainya kan. Betul. So kena cakna juga situ lah kan. Okay. Alright. Okay. Selepas selesai 4 peringkat. 4 peringkat apa semua tadi? Selepas spesifikasi, pembuka, betul, teknikal, kewangan. Apa tadi? Selain dari kewangan tadi apa Puan sebut? Bukan kewangan je, bukan jawatan kuasa kewangan. Sebuah harga. Bukan. Jawatan kuasa sebuah harga. Bukan. Sebelum jawatan kuasa sebuah harga. Urustia. Jawatan kuasa teknikal, jawatan kuasa penilaian kewangan. Penilaian kewangan. Betul. Kat sini saya sebut jawatan kuasa kewangan je. Kemudian yang ketiga jawatan kuasa sebuah harga. Selepas kelima-lima peringkat tersebut selesai, itu tugas yang perlu dibuat. Selepas itu, kerja-kerja selepas itu, urustia punya part lah kan. So part urustia tu sebenarnya kena buat apa? Selepas tu bila dah dapat mini mesyuarat tu, so kita akan proceed lah. Mungkin ada bahagian-bahagian perlu, kadang-kadang SST tu urustia tak buat. Mungkin ada bahagian dia tengok pentadbiran di jabatan masing-masing lah. Selalunya urustia boleh buat SST jugalah, menyediakan SST. So kena kejar lah untuk sign, ataupun jika perolehan tu lebih 200,000 perlu bond. Macam tu lah sebelum kita proceed dengan lantikan. So kadang-kadang sebuah harga ni perlu dilaksanakan dengan cepat. So ada kadang-kadang adalah jabatan tanya macam mana nak paksa buat penilaian, jawatan kuasa penilaian tu dengan segera. Cakaplah sebenarnya dia lebih kepada education lah. Urustia perolehan ni perlu educate. Kenapa kena buka pukul 12.1 tengah hari untuk jawatan kuasa pembuka. Mungkin ada manipulasi, kena explain. Okay, kenapa penilaian tu dibuat secepat mungkin. Sebab kita ada tempoh salaku sebuah harga yang tak boleh nak extend sehingga 90 hari. Di mana kalau urustia tak dapat catch up untuk 90 hari keluar SST tu, kena buka balik sebuah harga. So buka perolehan pun susah kan. That's why kita kena kejar. Sebab ada time frame kan. Yes, time kadang-kadang frame dia macam mana sebenarnya? Saya tak tahu kat sini kan. Sebab saya nampak
Saya perasan kat bawah tu nampak macam bukanlah kelam kabut, tapi nampaklah stres kan yang duduk kat perolehan tu kan. Stres. Dia nak mencari orang lagi apa dan sebagainya. Tu stres juga tu. Betul. Tanya saya bagi kalau macam saya kan. Saya ni orang terakhir korang tanya. Kalau dah tak ada sangat walaupun saya busy macam mana, korang hantar je lah surat tu, saya turun je dah. Saya cuba nak saya orang terakhir pada katakan kalau dah tak ada sangat. Tapi diorang mesti ada time frame juga EO kan. Mungkin EO boleh cuba sebab EO buat benda tu kan. Kita tanya EO. EO tahu? Boleh EO. EO. Macam mana? Paling lambat sekali bila EO. Time frame dia sebenarnya macam mana Dia tu contoh? sebenarnya daripada tempoh kita tutup tu sehingga ni tak silap saya 3 bulan ni. 90 hari 90 untuk hari. sehingga keluar sign SST. 90 hari kena kejar. Maksudnya bila kita dah start iklan, bukan iklan, spek Tutup. yang 90 hari bermula. Tutup. Tutup. Tarikh tutup. Tapi kalau macam daripada spek jawatan kuasa spesifikasi sampai buka tu ada tempoh. Kalau nak cepat perolehan tu kadang-kadang kontrak sedia ada tu nak tamat, kita nak cepat. That's why kita perlu ambil masa. Kalau macam baru kan, contoh macam EO cakap EJK sebelum ni tak ada. So mungkin akan ambil masa untuk buat spek tu. Okay. So kita kena awalkan lagi. Kita kena tengok kontrak sedia ada. Contoh Messi Photostate dah nak habis 31 Disember. Mungkin akan ambil masa yang lama. So kita kena perolehan tu Kurang-kurang mana kata 3 2 bulan bulan, sebelum 3 bulan bulan tu selalu tender. Photostate selalu tender. Jakit tak kot. Bukan. Kalau tender tu yang at least 3 bulan. Sebenarnya sebuah harga tu lebih kena cepat lah. Tetapi tempoh 90 hari tu dikira bila tutup. Bila tutup. Dia sebenarnya tempoh tu kita ambil 90 hari, tapi tak semestinya 90 hari tu kita dah start buat. So dalam tempoh tu tak semestinya, mungkin dalam 30 hari tu dah selesai dah. Sebab saya share yang lepas adalah ini adalah saya dapat kita bersembang-sembang secara perolehan. Ada jabatan yang boleh buat sebuah harga 14 hari dah keluar SST. So semua orang macam impress, macam mana dia buat sebuah harga 14 hari dah. Jabatan kita mana orang perolehan kita kata macam mana buat cepat. So dia punya ni penilaian dia Jaiz banyak cikgu. Senang nak cari pegawai penilaian je. Senang. Dia kekangan jabatan adalah cari jawatan kuasa penilaian. Betul lah, tu saya kata. Dia lebih Tu saya kata bila someone contact daripada perolehan ni kan, saya faham. Saya nak tolak macam macam mana lah nak tolong, tapi macam kita pun macam malas. Dia malas tau sebenarnya, malas. Sebab kita nak kena semak tu ini dan sebagainya. Tapi mengenangkan rakan-rakan kat bawah tu, saya tahu memang dia orang ni memang bertungkus sumus nak mencari. Dia memang akan contact seorang-seorang. Busy tak? Tak ada. Busy tak? Saya. So, itu cuma saya faham lah benda tu. Sebab tapi saya cuba lah. Sebuah harga pun kita ambil 5 ke 6 sebuah harga. So kita nak pusing staff tu pun agak masalah jugalah. Itu pun semuanya bergantung kepada kelapangan kan. So basically macam perolehan ni, dia sebenarnya perolehan ni kalau betul-betul dia hanya bila dia ada satu timeline lah, macam takwim perancangan perolehan tu. That's why kita minta jabatan setiap tahun, supaya jabatan bila dia dah tahu dah kontrak sedia dia tamat, bila nak buka. So boleh cadangan lah untuk urusan perolehan, bagi tahu. So lantikan-lantikan dia tahu ada berapa tajuk, supaya dia boleh commit. Kita dah bagi tahu ini adalah perolehan perolehan untuk tahun 2020 ni ada 10 takwim perolehan. Okey, ni expected bila kita dah dapat surat lantikan tu. Okey, kita dah tahu, at least kita dah bagi awal. Sebab macam EO jaga perolehan ni, kita bukan saja nak buat kita punya kerja dengan on time, tetapi dalam masa sama kita juga ada peranan untuk educate. Itu je lah. Mungkin Cik Taufik dia tak jelas lah kenapa kena kejar-kejar ni. Kadang-kadang kita tak ada orang explain kenapa. Sebenarnya faham je. Sebenarnya malas. Apa dia? Nanti kita nak respon beritahu je lah kan. Mungkin nak cakap tolonglah kami. Tak, maksudnya bila macam contohlah mesyuarat pengurusan kata kenapa lambat. So perolehan cakap kita dah bagi tahu takwim, kita dah ni. So nanti penilaian kena aware lah benda macam tu lah. Benda-benda ni boleh dibincangkan dalam meeting bersama lah. Boleh. Baik. Okey. Boleh EO Boleh. Tapi insya-Allah kita cuba bantu. Saya cuba bantulah. Tapi saya orang yang terakhir tau. Yang terakhir tu boleh jadi satu kadang. Saya kalau ada kat bangunan ni, walaupun mesyuarat ke apa dan sebagainya, surat tu sampai saya tinggal mesyuarat tu kejap. Dia siapa yang willing to
tolong orang perolehan ni dia memang balasannya syurga je. Ui, Sebab dia kena tak ada macam- allowance. Betul, syurga je tinggal. Syurga je. Moga-moga ikhlas tau. Alhamdulillah. Baik, okay. Alright, so kita pergi ke soalan seterusnya. Tadi dah tanya berkenaan dengan urustia kan. Urustia kena buat sampai SST apa dan sebagainya. Penyediaan bond lah apa dan sebagainya kan. Ada soalan ke? Tak ada kan? Tu ada Tak tu tak ada. sebab kita tak guna e-perolehan. Kalau federal boleh semakkan pon. Yang itu apa Ini yang yang dekat tadi. atas tu? Tadi. alamak. Ni yang mana Ni sini tadi. Yang tadi tu pasal Oh, Lengku. okey, faham. Betul. Okey. Ada soalan. Kat sini tak ada e-perolehan kan. Bukan tak ada tapi kita tak guna kan. Adakah tak banyak soalan dekat kita punya board ni sebab ada tulis nama? Dia Tak, kena tak, ada saya- unknown. Tak, Boleh ada saya perasan kat sini. Saya ada juga tengok. Okay, Saya tengok. alright. Setakat ni tak ada yang Ah. latest. Yang tertinggal pun tadi kita dah baca. Kadang-kadang bila saya buat bagi penjelasan dekat jabatan, kadang-kadang dia orang takut. Kadang-kadang dia PM kepada WhatsApp nak bagi tahu. Macam tu. Dah biasa, kita dah biasa. Nak bagi tahu sebenarnya kat jabatan ni gini. Ah, Boleh ke? tak adalah. Kadang-kadang macam saya cakap lah, budaya tu macam mana nak ubah. Kadang-kadang faham. budaya sedia ada tu, kadang-kadang bila kita nak buat pembaharuan, kita tak boleh nak implement secara Total. out sikit-sikit lah. Boleh. Faham. Okey, ni soalan ni sebenarnya dah kita dah ada satu set soalan kan. Ini soalan berkaitan dengan kontrak perjanjian. Perlu tak buat kontrak perjanjian sekiranya bekalan kerja perkhidmatan tersebut secara dibayar apa ni tulis ni berulang ni dibayar secara one off tetapi mengambil masa 6 bulan tempoh penyiapan ni. Okey, Kalau kalau cuba olah sikit soalan tu, saya macam tak faham sebab saya bukan orang perolehan kan. tak apa, saya faham. Okey, saya faham. Okey. So, untuk penyediaan SST, penyediaan dokumen kontrak ni, saya tak nak hafal sebab saya pernah hafal, tiba-tiba dia berubah. Perkeliling ni berubah. Okey. So dalam otak saya dah tak boleh. Ni tak boleh. Every time saya pun akan rujuk. Saya akan download perkeliling baru sebab perkeliling di MOF tu dia update tapi dia tak bagi tahu kat mana. So dia agak sukar lah bila kita kan selalu share. So saya risau saya share benda yang salah lah. So apa yang kita boleh tengok adalah saya pun dah download lah siap. Okay, masih sama. So basically kalau untuk soalan Cik Taufik tadi, perolehan tu kita tengok dia kategori perolehan adalah perolehan bekalan dan perkhidmatan. Yang ini boleh rujuk kepada PK 4.2 lah. Jadual tu boleh lah kita tengok PK 4.2. Ya, PK 4.2. Okay, so kalau nilainya sehingga pembayarannya adalah kategori perolehan bukan bermasa, pembayaran sekali secara one off lah, kita bayar dia terus sekali saja. So walaupun tempoh masa penyiapannya tu 6 bulan. Tempoh bila kes yang ini semua tempoh lah, dia dah cakap semua tempoh kalau sehingga 50,000 memadai ELO sahaja ataupun SST, manakala lebih 50,000 sehingga 500,000 tu nilai sebut harga lah. Dia dah cakap SST tanpa dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah dikecualikan mengikut arahan pembendaraan yang berkuat kuasa. So, tapi jabatan juga boleh sediakan kontrak lah kalau kompleks. Detail-detail yang kompleks tu kalau nak buat perjanjian boleh, atau kita boleh letakkan spesifikasi yang perlu dilaksanakan oleh syarikat tu dalam SST. Okey, baru saya faham soalan. Bayaran dia secara one off tu bayar sekali. Dibenarkan menggunakan SST. Ini yang harga dia bawah 50,000 kan. Yang one off ni biasanya di bawah 50,000 lah kan. Tak, bayar sekali. Bayar sekali. Dia tak bayar 2, 3 ke 4 kali. Itu kontrak. Itu bayaran berkala. Walaupun 50,000 ataupun lebih 50,000 pun boleh juga. Ya, betul. Okey, kalau macam yang bawah 50,000 ni tak perlu sediakan kontrak lah kot kan. Macam contoh dia senang, dia mudah. Saya buat latihan kat luar apa dan sebagainya. Takkan nak kena buat LO. kontrak kan. 3 hari je pun buat kursus tu. Mudahnya kena Tapi, buat kontrak jam juga. Tuan, tak maaf. Ya, silakan. Saya rasa mungkin puan tadi waktu puan cerita pasal PK 4, mungkin ada yang setengah-setengah mana nak tengok benda ni. Mungkin boleh. tuan boleh atau puan berkongsi mana yang kita nak rujuk. Boleh. Baguslah soalan EO tu. Dekat mana? PK? PPP. Pergi Google, Cik Taufik. PPP. Saya Google search tu PPP sahaja. Saya selalu type. Saya nak search dekat sini. Saya search kat sini, nanti share dekat boleh. ni. Apa dia? PPP. Ada perkeliling perbendaraan. Google je. Selamat Google datang saja. ke portal perkeliling perbendaharaan. Kejap saya share. Saya share skrin sebentar ya.
Okay. Alright. So, klik yang atas ni Saya pun nak claim lah. Saya pun tak pandai. Saya cuma pandai buka website je. Okay. PPP apa tadi? Ni kat bahagian bawah tuan. Bawah? Bawah. Scroll bawah. Ya. Ya. Okay. Ni perkirian Ya, terkini. ini adalah pindaan-pindaan MOF akan letaklah kat atas tu. Kemudian betul kan? Ini semua segala-segala pindaan yang ada lah. Pecahan tu di bawah dia. Pecahan di bawah? Bawah lagi. Dah. Ada lagi situ. So kita perolehan. tengok. PK ni lah. Betul. Okey, bidang nampak tu ada pengurusan belanjawan. Selalunya di perbendaraan bahagian belanjawan akan rujuk pekeliling tersebut. Kita perolehan kerajaan PK. Okey. Kalau perolehan kerajaan PK. So ni ya, yang puan WP sebut. tu claim Cik Taufik. Yang mana? WP tu. Pengurusan. Yang setakat ni yang Betul. kena tahu. Yang tu paling penting. WP. Yes. Yang HR allowance semua dalam tu. Okay. Understood. Ini kat mana kalau kita nak cari kita punya garis panduan. Peruntukan yang kita nak buat mesti berdasarkan inilah kan. Inilah dasar-dasar kewangan jabatan ataupun kerajaan kat situ. Dan tapi ni laman web semua pekeliling ni MOF punya pekeliling semua. So dia ada cabang-cabang lah, belanjawan, kewangan, akaun. Kewangan pun akan tengok lah. Baik. Ini memang urus dia nak tak nak ataupun EOS ni memang kena hadam lah kan. Dia tak boleh hadam lah. Dia pandai klik je. Tak, maknanya kalau tak hadam pun kena tahulah kat mana nak cari. Ya, betul. Itu yang kita nak cakap. Kita taklah pandai tapi kita cuma pandai cari. Baik. Mana? Sama lah. Peguam pun bukanlah ingat semua tapi peguam tahu ataupun hakim tahu kat mana nak cari. Ya, betul. Gitu. So tak jauh lah boleh jadi peguam lah saya. Boleh? Boleh sangat. Cukup syarat on. Okey, soalan seterusnya apa? Ada soalan lain tak? Kena buka PK perolehan kerajaan tu. Mana? So untuk semua peraturan perolehan, okey. Kita akan buka. So kita akan kat atas tu semua surat edaran yang terkini lah. Bawah. Yang ni bawah kan sebelah dia kan, yang kat sebelah ni kan. Sebelah ni kan. Surat edaran mana perolehan kerajaan. Contoh yang sebuah harga 4.2 dah jelas saya. Bawah lagi. Itu adalah 1, 2, 3, 4. So boleh tekan nombor 4 tu. 4.2. 2.4. 2.4. Kaedah. 2.4 tu rundingan terus. 4.2 untuk penyediaan SST. 4.2. Surat SST. Ingat bukan. Saya cuma nak cakap tu kerja saya hari-hari saya buat. Faham. So kalau kerja Cik Taufik hari-hari buat pun betul lah. Kira hebat kan. Betul lah. Saya tahu part saya lah kan. Betul. Puan Syirah part Puan Syirah EO. Betul. EO punya part. Kita ada kepakaran lah. Okay, alright. So itu yang berkaitan dengan yang tadi itulah pekeliling ataupun nama yang kita rujuk, yang kena rujuk. Bila kita sebut Puan Syirah sebut tak perlu ada kontrak, boleh buat bayaran one off dan sebagainya. Itulah dia punya rujukannya kan. Okay, alright. So ada soalan lagi tak? Baru pukul 4 ni, ada setengah jam lagi. Okay, dalam tempoh semasa tempoh SST, pihak pembekal ataupun syarikat telah memohon kelulusan pendaftaran cukai pendapatan. Adakah pihak jabatan perlu menyediakan perjanjian tambahan sekiranya pihak pembekal mendaftar cukai tersebut? So kadang-kadang bila awal perolehan tu ditetap daftar dengan Jabatan Kastam kan, JKDM. So bila di pertengahan tu baru lulus permohonan dia. So dia boleh kemukakan permohonan tu lah. Dia boleh hantar permohonan kepada jabatan untuk, maksudnya dia dah boleh dikenakan cukai lah daripada JKDM. So kita akan buat penyelarasan kontrak lah. Yang ini boleh rujuk kepada, saya rasa dia lebih kepada supplementary agreement lah. Supplementary agreement. Tak perlu buat revamp 100% keseluruhan kontrak. Cuma akan ada kenaikan lah, mungkin 8%. Kita kira daripada masa dia mendaftar lah, bila dia daftar. So dia tak dapat ada whole tempoh yang sebelum perolehan. Ya, betul. Kalau macam dia dah buat separuh kerja-kerja, separuh lagi je lah kan. Ya, betul lah. Tak adalah tiba-tiba nak kena backdated pula jam. Sebab dia tak daftar, so custom tak ambil, tak collect lah. Betul. Yang sebelum tempoh dia berdaftar tersebut. Tiba-tiba dia nak buat ke belakang kan. Ada tak ruang. Itu ruang tu. Ada kes yang dia tak letak SST, tiba-tiba dia collect sebab ada akta. So dia boleh mohon kepada kita, tetapi kita akan check lah whether valid ke tak permohonan tersebut. So biasalah syarikat dia kadang-kadang dia akan hantar permohonan kepada kita urus dia akan check lah
Dia berdaftar ke tak? Kena check semua. Valid ke tak. Kalau tak, memang kita kena bayar lah sebab dia di bawah akta. Kalau macam contoh, ni lebih kurang lah kot dengan soalan tadi. Yang berkaitan dengan kenaikan kadar upah minimum. Gaji minimum. Macam contoh perkhidmatan kawalan keselamatan kan. Betul. Yang tu. Itu pun sama jugalah kot kan. Ya, penyelarasan di peringkat jabatan. Di peringkat jabatan. Dia punya tempoh penyelarasan tu adakah dibuat daripada awal mula ataupun sebenarnya bila tempoh mula. Tempoh keluar arahan daripada MOF tu. Mana kata macam contoh tu kontrak tu bermula pada Januari 2025. Arahan terkeluar pada Jun 2025. Maksudnya selepas Jun tu lah baru kita buat pelarasan balik kan. Dia tengok effective date. Berbuka puasa bila dia kena kenaikan gaji tu. So kalau dia dah terlepas later dan tarikh tu, kita kena bagi balik yang tempoh belakang tu. Tempoh yang kita tak bayar dia. Okey, macam mana kata kalau macam dia tak effective date tu, kalau macam contoh effective date tu adalah Jun 2025. Okey. Dan kontrak dia tu pun dah berjalan. Betul. Sehingga Jun 2025. Dia tak ada backdated ke apa effective date boleh tu. Boleh jadilah. Tak perlulah kita ke belakang kan. Sebab contoh macam kes hari tu MOF keluar contohlah saya pun dah tak ingat tarikh dia bermula 1 Mei 2026 contoh. Tetapi bila kita nak keluarkan surat edaran daripada pemakaian daripada federal tu lambat. Diorang tunggu-tunggu negeri. So dah bulan 8 baru kita keluarkan surat pemakaian tersebut. So sepatutnya majikan dah kena gajikan pekerja bermula 1 Mei tu adalah 1,700. Tetapi dia tak bayar. Sebab dia tunggu arahan daripada kerajaan negeri. So kita kena bagi balik lah. Yang daripada bulan 5 sampai bulan 8 tu kita kena bayar untuk ikut gaji minimum. That's why kita panggil dia penyelarasan semula lah. So kes-kes begitu. Faham. Okey. Itu kalau ada backdated dia punya effective date kan. Kalau tak ada backdated effective date tu. Ya, kadang-kadang arahan di federal tu lambat nak implement dekat. Dia akan ambil masa lah untuk kita tengok kesesuaian di peringkat. Still yang tu pun supplementary agreement je kan. Ya, betul. Okey. Betul tak you? Betul. Jangan senyap sangat you. Mencelah aja. Dia senang. Kontrak kalau orang jaga perolehan ni mungkin dia kena baik dengan PUU jugalah. Kalau apa-apa berkaitan kontrak, kita akan rujuk PUU. Betul. Okey. Alright. Cerita bab insurans pula. Cerita bab insurans atau takaful, laporan perlu ditanggung oleh jabatan atau pihak penyebut harga. Maknanya kata company tu siapa yang kena tanggung untuk sebenarnya kalau ikutkan syarikat lah. Sebab dia yang menanggung liability. Kalau anything happen dekat pekerja, dia lah yang kena tanggung. Sepatutnya lah kan. Tapi kenapa soalan ni timbul? Ada apa-apa ke? Mungkin kadang ada beberapa isu juga yang kadang berlaku timbul sebab kadang isu syarikat ni kadang dia tak nak tanggung pada benda tu. Tu yang kadang dia serahkan kat kita untuk kita ni lah kan. Tapi kita nak jawab. Contoh bila benda ni berlaku, soalan tu mesti ada sampai kan, pernah sampai dekat EO ataupun dekat BKP. Ada ke memang ada company yang tiba-tiba request benda-benda macam tu? Adalah tapi kita kena firm lah. Kadang kita kena tegas dengan keputusan tu. Tapi memang dalam perjanjian tu memang untuk yang benda tu, perkara tu memang dia kena tanggung lah. Bukan dalam spek tu memang kena memang yalah. Dalam SST kita cakap ada insurans lah. Dalam spek tak sebut tak ada. Tak ada rasanya kan. Dalam SST tu memang cakap lah. Kalau tak ada dalam spek, kita boleh sebut dalam SST. Insurans ni tak wajib dalam spek. Spesifikasi tu lebih kepada perkhidmatan yang kita nak. Insurans tu bagi perolehan perkhidmatan tersebut. Contoh kerja-kerja ataupun perolehan yang ada insurans ni apa? Selalunya kerja. Kerja lah selalu. Kalau anything happen dekat site nanti, mesti ada insurans je. Kerja kan. Kalau macam contoh bekalan apa tadi? Saya lupa lah bekalan. Bekalan macam bekalan kertas, beli apa? Beli board. Perabot ketat A4 macam tu. Itu tak ada insurans lah. Nilai tak banyak yang tak besar. Nilai kita tak besar sangat kan. Kadang perabot banyak agak tinggi kat nilai ni. Bawah 50 Bawah atas 50. Atas 50 tak sampai 100. Lebih 100 sikit lah. Lagi kalau macam perkhidmatan insurans, selalu nilai-nilai besar lah. Tapi setakat ni yang nampak secara jelas keperluan insurans tu adalah kerja lah. Kerja. Okey kat kategori bukan perkhidmatan, selalunya bond lah, bond security lah.
Okey, faham. Itu dalam SST dinyatakan kena ada insurans. Dia pun kadang-kadang jam juga. Dia buat budgeting kan. Kadang-kadang company buat budgeting. Alamak, aku tak masuk pula, lupa. Tak tahu. Macam mana? Saya ada satu soalan. Mungkin soalan ni agak rasanya umum lah. Seperti semua orang tahu, JAKIS ni dia ada beberapa lokasi yang kita kena cover. Okey. Maksudnya lebih kurang macam kita ada 13 ni tuan. 13 lokasi. Termasuk ibu pejabat. Termasuk ibu pejabat. So kalau perolehan tu betul. maknanya perolehan tu kita perlu laksanakan untuk ke 13 lokasi ni. Kalau ikutkan pada SUK, macam contoh PTG, dia ada daerah-daerah dia. Betul. So dan setiap daerah ada perolehannya masing-masing. Betul. So macam mana nak mendefinisikan supaya perolehan di JAKIS ni, supaya kadang orang setengah kata dia tak pecah kecil ke? Sebab dia dah jadi macam, sedangkan benda tu ada lokasi masing-masing. Dia kalau by lokasi, kita tak panggil dia pecah kecil. Mungkin macam contoh, macam kalau maksudnya di daerah-daerah seterusnya nak buat perolehan, tak ada isu pun. Sebab kemungkinan contoh macam aircon, kita nak lantik satu, JAKIS HQ lantik satu untuk daerah. Kadang-kadang bila rosak dekat daerah Sabak Bernam nak datang tu jauh. So bila perolehan tu by lokasi ataupun zone, kita tak nampak dia sebagai pecah kecil lah kalau kes yang begini. Pecah kecil itu terjadi bila sebenarnya boleh disekalikan, ataupun contoh kat pejabat daerah, perolehan tu mungkin satu don tu sebenarnya boleh dilantik satu. Ataupun di PBT dia ada buat by zoning. Macam tu. So kalau tu tak ada isu. Kalau mana kata pecah kecil tu sebenarnya mungkin ada yang tak faham maksud pecah kecil tu. Pecah kecil mana kata tadi pun ada disebut juga. Sepatutnya benda tu boleh buat sekali tapi diasing-asingkan. Itu satu. Tapi kalau by lokasi kita sebenarnya tak sebenarnya kalau kes macam mana, sebenarnya perolehan dekat jabatan, contohlah yang paling basic yang boleh saya fahamkan adalah perolehan pecah kecil ni bila jabatan mengelak sebut harga. So dilaksanakan secara berbeza sebab kita nak buat secara pembelian terus. So kalau pembelian terus kan pegawai pengawal sahaja yang sign, tak payah buka secara open. Cepat kan. Ya. Contoh yang paling boleh saya bagi tahu adalah JAKIS nak buat satu sistem. Bawah 50,000. Okey dah. Lepas tu dalam masa tempoh 4 bulan yang later nak buat secara apps. Tapi sebenarnya dia boleh sekali kan sistem web based dengan apps tu. Tapi bila kita campurkan nilai dia sebenarnya kena buka sebuah harga. Itu yang paling senang lah saya nak fahamkan. Kenapa orang cuba buat begitu sebenarnya nak mengelakkan daripada sebenarnya niat bergantung kepada niat. That's why bila kita nak cakap ni pecah kecil ke tak, jabatan tahu kalau boleh sekali atau tak sekali. Kenapa kenapa tak boleh buat pecah kecil tu sebenarnya? Sebab nanti kita tak open. Sebab buat kuliah terus. Dia tak ada prinsip ketelusan. Dia apa-apa query berkaitan perolehan ni kita kena balik kepada prinsip. Tapi kan walaupun kita buat pembelian terus kan dia kena buat kajian pasaran juga kan. Tapi kalau ada dekat dalam klausa tu pun dia cakap pegawai perolehan yang meluluskan perolehan boleh macam maksudnya apa ayat dia. Tetapi kalau maksudnya pegawai meluluskan perolehan tu rasa memang dah tak ada, playernya ada satu. So tak payahlah buat kajian pasaran. Macamnya depends. Kalau macam makanan tu kajian pasaran pun by rasa je kan. Betul tak? Rate sama. By rasa macam tu. Maksudnya caterer tu mungkin dia masak sedap sikit yang ni. Kadang-kadang dapat sebab rate kita sama. Kan kajian pasaran. Harga sama. Harga dah sama. Harga kadang kita sama. Dah naik sikit kot. Dah kan? Dah naik kan? 6, 8, 6, 10. 6, 12 Dah saya pun dah tak ingat. Saya order je. Sebab baru. Cuma saya tak pasti dekat daerah perolehan siapa, memang ada jawatan kuasa perolehan ke kat sana? Tak ada. Daerah lebih kepada tapi pun dia orang tak fikir ke sini kan, kalau makan kan. Sebab sefaham saya macam contoh JAIS, kawalan daripada pengarah adalah di peringkat daerah dia boleh buat perolehan 20,000 saja. Yang lebih tu dia akan bypass kepada HQ. So kalau perolehan 2,000 nak beli alat tulis, tak ada isu lah kalau pengarah keluarkan arahan. Dekat daerah kalau macam Paid ada buat perolehan dekat daerah sehingga 20,000. Sefaham saya lah, tak pasti yang pembelian terus lah tu kan. Maknanya daerah boleh lah, lokasi boleh. Tapi depends. Itu pengawal-pengawal yang turunkan, yang bagi tahulah. Turun kuasa lah. Paid ada PTJ, Boshida kata.
Jackie start dia. Jackie Jackie start start dia. Ada. Kena buat paper lah ni pun. Buat re-op balik. So basically Jakis maksudnya dekat mahkamah tu dia tak ada tak boleh buat perolehan lah kan kat sini. Tu faham saya. Proses perolehan tu bermula daripada kat sana. HQ. Dia hantar ke sini. Dia hantar ke sini. HQ yang pembuat. So, Permohonan okey je. kan. Tak ada Permohonan isu je. dia hantar ke sini kan. So saya bagi sharing lah. Contoh macam hari tu tak silap saya Jabatan Pertanian lah dia buka tender. So dia dah cakap by zone. So bila masuk kepada lembaga perolehan negeri, yang masuk tu kita akan letak dia. 4 syarikat kita akan letak by lokasi. Dia buat secara zone terus lah. Okay. Dia boleh buat secara mungkin kalau zon 1 buat secara sebut harga, tapi kadang-kadang bila buat secara satu, dia buat zon 1, zon 2, zon 3, zon 4. Dia memudahkan pengurusan kontrak lah dan sekali jalan. That's why ada perolehan tu kita nak rancang macam mana lebih mudah di jabatan kita. Mungkin ada orang dia buat sebut harga, okey, daerah tu buat. Ada yang HQ buat, dia buat terus semua. Settlekan SST keluar, tarikh kontrak sama, tarikh kontrak akhir sama, so senang nak pantau. Macam tu lah. Faham. Siapa yang buat perolehan dia kena manage lah benda tu. Kena tahu jugalah kan. Kena tahu juga. Okay. Alright. So macam ni tu. Okay. EO nak nombor telefon semua perolehan jabatan saya ada. Nanti saya minta. Saya bagi semua. Buat grup je senang. Grup grup ada saya rasa. Sudah. Bolehlah share. Macam tu lah. Ada grup. Okay. Alright. So kita dah nak sampai ke penghujung program ni kan. Ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita punya program ni. Saya personally kalau macam contoh terlibat dalam jawatan kuasa penilaian teknikal kan. Saya paling seronok kalau macam ada cut off dia buat. So tak banyak lah. Tiba-tiba yang pembida yang masuk tu 20, 25 kan. Yang buka tu memang stres lah. Dia kena buka semua kan. Tapi yang teknikal mesti akan tanya pasal cut off. Cut off ni apa sebenarnya Puan? So dia sebenarnya adalah satu instrumen lah. So instrumen untuk menapis lah untuk penilaian seterusnya lah. So basically secara sejarahnya lah zaman-zaman dulu kan. Kalau kita tengok kita kena nilai semua 100. Contoh 100 pembida masuk, 100 kita akan ikut susunan mengikut anggaran jabatan. So kita akan nilai semua 100 tersebut. So kita akan tengok mana yang lulus. Yang lulus berhampiran dengan anggaran jabatan. So kadang-kadang kan pada ketika itu AJ kan secara rahsia. So kadang-kadang ada isu macam AJ leak. So kadang-kadang kita pilih yang paling rendah lulus. Lepas tu dewannya roboh. Ceilingnya roboh sebab ambil terlalu rendah. So dalam perkeliling rendah daripada AJ. Jatuh. Harganya mendekati AJ. Mendekati AJ. Tapi sebenarnya kualiti kualiti. Kita salahkan sekali lah jawatan kuasa spek sekali. Kau buat macam mana je? Tapi kalau kerja tu dia BQ lah. Dia BQ dia ya. macam mana perincian BQ-nya. So bila tahun 2014 ni kita ambil lah. Dia JKR lah yang buat Excel tu. Dia macam calculator lah. Kita key. Dia punya sistem ataupun ni yang buat JKR. Sebab cut off ni dia sebagai panduan kepada jawatan kuasa untuk menilai lah sama ada perlu menilai semua atau menilai tawaran harga yang berada di bawah julat negatif 20. Okey, yang tu negatif 20 tu yang macam tiba-tiba saya tak faham. Rasa urus dia yang buat cut off ni. Sebab kita baca negatif tu tingkatan 1. Dah tak ingat dah kan? Betul tak? Rentetan daripada itu soalan daripada Puan Sinin kita. Cara betul cara nak baca sistem cut off. Macam mana nak bacanya tu? Boleh. Okey, boleh. Macam mana? Macam mana Puan? Puan nak tunjuk kat situ ke apa? Boleh? Boleh. Okay. Soalan daripada Puan Sinin dari tu lah pasal BWAM dengan WAJ dari tu. So dekat dalam cut off ni kita yang dalam negatif 20 julat BWAM, pertama kita kena tengok adalah julat dalam BWAM ni daripada pembida 16 sehingga 34. Ada 19 yang kita boleh nilai di dalam jawatan kuasa penilaian teknikal. Okey, tetapi ada ketikanya julat negatif 20 ni tak cukup 10. Contoh kat sini dia jadi positif. Kat sini jadi positif, dekat negatif. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 sahaja yang berada pembida yang menawarkan harga di dalam julat negatif 20. So bila 9 tak cukup 10, kita kena nilai melalui
Perbandingan anggaran jabatan. So yang ini ada berapa? Ada berapa tu? 40. 40. So Cik Taufik kena nilai 40. Oh, jenuh. Kalau Cik Taufik tak boleh baca ni, Cik Taufik nilailah 40. Nah, EO so kita tak tahu orang boleh manipulate kita. EO tolong. So orang boleh manipulate. Oh. So yang ini 3 hari 3 malam. Aduh, macam masuk ataupun bila yang masuk tu bawah daripada 10. Okey, kalau contoh 9 je. Kalau 9 memang tak cukup dah. So memang kena nilai 9. So kadang-kadang yang paling kesian adalah julat tu 9. Dia kelakar sikit lah sebab sebenarnya boleh nilai 10 lah at least. Tetapi dia kena nilai semua. jenuh. Bekalan perkhidmatan sikit lagi. Kalau contoh macam jalan banyak. Itu pun 200. jenuh. Jenuh juga tu. Kalau dia tak faham. Berjalan sampai 200 Dah 200. Syarikat banyak pun kan. Pembina yang masuk banyak. Ya. Saya pun pernah bekalan perkhidmatan, saya rasa paling banyak 60 kot. Saya pernah 60 yang masuk. Okay. Ada soalan? Boleh sini boleh dapat Senin. Soalan kalau untuk cut off ni, adakah maksudnya pemilihan dari segi yang 10 syarikat ni adalah memang kita ikut pada untuk anggaran jabatan kan? Maksudnya yang berdekatan dengan anggaran jabatan. Tak. Ada ikut BWM. Ikut tawaran. Okey, ada kes di mana yang lulus tu adalah melebihi anggaran jabatan kita. So dia ada beberapa solution lah. Selalunya anggaran jabatan, ini kami saya cakap untuk situasi di dalam lembaga perolehan lah. Kadang-kadang bila anggaran tu terlebih sikit, satu boleh jadi jabatan menggunakan peruntukan sedia ada untuk menampung lebihan itu, satu, ataupun kita boleh keluarkan LOI dahulu untuk rundingkan harga. Boleh tak kalau rundingkan harga ke arah anggaran jabatan? Kalau dia setuju, kita lantik lah. Macam tu. Macam mana tiba-tiba saya tak fokus sebab tadi. Contoh, okey, yang masuk penilaian, okey, jawatan kuasa penilaian dah buat, tapi bila yang syorkan daripada jawatan kuasa penilaian harga itu adalah harga yang terendah yang lulus tu adalah melebihi AJ jabatan. Anggaran harga jabatan terendah yang lulus. Maknanya semua harga tu tinggi-tinggi belaka. Ya, yang masuk yang lulus tu terendah yang paling rendah pun lebih anggaran jabatan. Okay. So ada satu adalah bila kita minta jabatan duduk sedia ada ke? Boleh tambah ke? Boleh tampung kelebihan anggaran jabatan tu kalau ada ataupun sekarang kebanyakan keputusan di lembaga perolehan lagi kita keluarkan LOI, surat niat kepada syarikat rundingkan harga jika boleh. Boleh tak rundingkan harga? Tetapi kalau dia setuju, kita akan lantik dia. So kita jimat lah. Ataupun bila tak nak sangat, bolehlah sama ada buka agar baru lah. Kita tengok balik AJ kita. Adakah AJ kita terlalu rendah dengan harga pasaran? Sebab tawaran harga ni semua tawaran harga pembina. Ya, adakah AJ kita terlalu rendah? Spek yang kita buat tu terlalu rendah ke apa dan sebagainya. Spek tinggi, harga rendah. Quotation harga rendah lah kot. Spek tinggi, harga rendah. Mungkin boleh jadilah. Mungkin kot. Kadang-kadang kita nak spek sekian tapi kita cakap anggaran kita macam ni. Tak kena dengan anggaran pasaran semasa. Dia tunggu spek lah. Faham. Okay. Alright. So tu sini kata faham. Terima kasih jelas. Ada soalan lagi tak sini? Masih sini. Rakan-rakan kat bawah rumah ke? Yang ada yang dekat dalam jawatan kuasa penilaian dia tak puas hati tu, bolehlah tanya. Bolehlah tanya. Aku tanya. Kalau ada apa-apa nak tanya ke berkenaan banyak dah tanya. Lah aku ada benda yang nak disampaikan kepada ahli jawatan kuasa kan, apa sebenarnya yang mereka kena buat sebenar kepada sebagainya. Aku ada nak disampaikan. Boleh. Dia bukan masalah ni lah. Dia sebenarnya kadang-kadang mungkin peraturan tak disampaikan dengan jelas di peringkat jawatan kuasa penilaian teknikal, ataupun mungkin jawatan kuasa penilaian teknikal macam Cik Taufik kata nak menambah baik, cadangan menambah baik. So lebih baik, so bolehlah bagi tahu kat rusti perolehan mungkin kita work out together lah benda ni. Benda ni kalau kita nak buat benda yang betul pun kena bersama-sama lah. Betul. Macam tu. Yalah, sebab macam kadang-kadang sama ada kewangan ataupun teknikal, kadang-kadang terpick up. Ini macam company yang sebelum ni lah. Ataupun ni macam company ni ada masalah. Ataupun ni macam sama je dia punya apa nama dia? Tulisan admin sama. Tulisan company admin lain. Satu.
company lain, nama company lain, tapi dia punya apa nama dia, management dia sama. Yang ni seorang yang company ni dia jadi CEO. Yang company yang sebenarnya orang yang jadi CEO kat company ni jadi vice pula CEO. Ya, sebenarnya itu bukan perkara dekat JAKIS je. Dia berlaku, kita panggil dia sebenarnya kartel lah sebenarnya. Dia nak masuk satu tu tapi dia tak boleh hantar dokumen yang sama, so dia create nama syarikat yang lain-lain. Begitulah. Cuma isu kartel ni bila kita salah pilih, takut dia tak buat pun, nanti dia sub dekat orang lain. Itu yang ada masalah. Tu ada masalah. Serahkan kepada orang lain kan. Betul lah. Sebab tak tahu. Setengah orang dia tak faham apa maksud sub tu. Mungkin di zaman ni kot baby boomers tu. So perolehan ni sangat menarik lah sebab dia ikut jugalah situasi semasa, situasi perang. Bila suatu perang, diesel naik, petrol naik, harga barang naik. So harga kontrak perolehan akan naik. Berubah ikut akta semasa. Situasi secara global juga efek kepada kaedah perolehan kita lah. Macam tu. So dia menarik lah untuk belajar sebenarnya. Okey, baik. Soalan penutup. Boleh. Soalan penutup. Puan stres tak duduk kat perolehan? Saya. So sebenarnya sebenarnya EO lagi stres kot sebab EO ada timeline. Di peringkat kami dasar dia lebih kepada kena guna kena gubal dasar, kena berfikir dengan critical thinking lah. Tetapi sebenarnya bagi saya menarik lah. Saya kadang-kadang terpaksa menjadi, kadang-kadang bila saya dokumen terlalu detail tu dah macam lawyer dah ni. Macam tu. Dokumen detail tu maksudnya. Contoh macam perubahan kontrak perunding. Yang kompleks adalah jabatan teknikal, which is kadang-kadang term-term tu saya terpaksa minta penolong jurutera yang explain. Kadang-kadang saya kena belajar, ini sebenarnya dekat mana perubahan VO tu. Saya ni bukan background teknikal, tetapi saya kena belajar. Betul lah. Yelah. Sama lah macam saya kat sini juga kan. Yang biasa kita buat perkhidmatan yang biasa-biasa je lah kan. Macam tempat puan tu mungkin lagi luas lah skop dia kat situ. Kena berfikir secara besar lah. Kita nampak dekat pembenaran, kita nampak secara helikopter view lah. Puan Syida kata apa, pelaksana lagi pening sebenarnya EO tu. Okay, compare dasar. Puan Syida rindu ke? Dia yang sepatutnya kat sini ni. Nak balik buat dasar. Tak katanya. Okay. Alright, so EO orang yang melaksanakan macam mana? Daripada PTG kan, daripada PTG sampai sekarang. Sebab yang dekat PTG pun saya tugasannya berlainan. Berlainan yang sekarang ni. Sebab sekarang ni agak rencam lah. Saya kena buat seluruhan tu. So mungkin ada kadang dari segi perolehan tu ada yang terlepas yang kita tak boleh nak catch up. Semuanya agak memang, yelah betul macam Puan cakap, perolehan ni banyak benda yang baru yang kita boleh belajar. Cuma inilah agak kadang berat jugalah. Dia cuma saya rasa rajin bertanya je kot. Rajin bertanya. Dia sebab kadang-kadang kita tak tahu tapi kita tak boleh nak tunggu, dia kena proaktif sikit lah kot. Baik. Tapi kalau EO cakap kerja rencam tu, rasa dekat negeri semua rencam rasanya. Kalau berbanding kerja di federal kot. Betul. Tengoklah. Rencam juga. Tengoklah saya. Depends kat tempat kan. Tengoklah saya. Sebab tapi versatile, kita jadi versatile. Kita macam multitasking. Tak nak komen jauh. Tak nak komen panjang lah. Bos dengar. Bos dengar. Recording. Nanti kita cut part tu. Okay, so sebagai penutup Puan, untuk kita punya podcast kita berkaitan dengan pengurusan perolehan jabatan, nasihat Puan lah kan, sebab kita tahu perolehan ni boleh terbuka, boleh dibuka ataupun boleh diwujudkan ruang, walaupun ruang tu tak ada pun sebenarnya, tapi boleh je diwujudkan ruang untuk salah laku ke, salah guna kuasa ke. Betul. Ni kira sebagai penutup nasihat Puan lah kan. So kadang-kadang bila kita baca perkeliling tu, dia memang kadang-kadang dia tak nyatakan secara jelas. Kadang-kadang senario kita tak boleh di-explain melalui peraturan tu. Okay. So sebaiknya orang kita yang menguruskan perolehan tu perlu berbalik kepada 5 prinsip perolehan tu sendiri. Jika ada loophole tu,
dia tak boleh bersifat kepentingan peribadi lah. Walaupun yang jaga perolehan ni dia memang kena tough. Kadang-kadang kena jadi garang. Sebab kita kena faham kita tak nak, kita kena jaga peraturan tu dengan betul lah. Sebab satu hari nanti kita pun berpotensi untuk dipanggil. Pakai baju oren tapi bukan baju Melayu atau baju kurung. So dalam masa yang sama kita boleh backup lah. Sebab kadang-kadang dia tak datang sekarang, dia datang 10 tahun akan datang. Kita pun dah tak ingat dah bila kejadian itu berlaku. Dalam masa yang sama, kita kena ingat lah buat kerja secara betul lah. Kan dia lebih kepada kebaikan tu nanti tidak akan menjadikan masalah lah Kang. Kalau buat yang benda yang tak baik, kita pun tak nak tidur malam dengan tidak tenang. Itu masuk sekali jawatankuasa. Ya betul. Macam kami, saya sendiri pun saya sign integrity pack jadi apa-apa confirm akan dipanggil juga. Sebab saya dalam rantaian tersebut. Betul. Risau. Susah nak cari orang lepas ni buat. Saya dah ban kan. Ban terus. Okay, EO pula kita bagi peluang kepada EO lah kan. Mungkin EO nak sampaikan sesuatu kepada ahli jawatan kuasa ni kan? Ataupun mungkin warga JAKIS lah yang nak memahami perolehan jabatan, mewakili tim-tim di perolehan. Stres kan kat bawah tu kan. Saya faham. Nampak stres sebenarnya. Saya rasa pun semua orang sedia maklum lah. Kita punya perolehan pun agak banyak juga kan dekat JAKIS ni. So kerjasama antara semua bahagian dengan lokasi tu kita memang perlukan jugalah. Sebab kita nak kejar tempoh yang kita dah plan sepanjang tahun. So salah satunya cabaran tu memang cabaran yang kita nak tak nak saya dan tim kena hadapi. Betul. So kerjasama daripada tuan-tuan semua tu memang saya amat hargai lah. Daripada segi IJK, daripada jawatankuasa yang terlibat, banyak membantu juga. Baik. Itu je ke? Itu je. Ingatkan 2 jam. Lama 2 jam. Saya setiap minggu kot lah nak merayu kepada kami ke. Janganlah tolak sangat kot. Kalau ada kosong tu ejah lah bagi jadi contoh. Jadi saya faham nak mencari orang. Kita faham kan, nak mencari orang, nak memenuhi, nak dilantik sebagai ahli jawatan kuasa bagi spesifik sesuatu perolehan tu kan. Kita faham lah benda tu. Stres, saya tak tipu stres lah. Stres. Moga-moga lah tuan-tuan dan puan dipermudahkan lah urusan. Apa tu? Lupa PNS ada keluarkan penjimatan untuk review semula. Perlu kurangkan ke ikut keadaan semasa untuk penjimatan. Apa tu? Maksudnya dah ada maksudnya ada surat lah. Dia keluarkan penjimatan di bahagian belanjawan untuk review semula lah. Sebab sekarang kan kita perlu berjimat cermat. So keperluan jabatan tu perlu semak semula. Ada baca. Mana kita tengok balik review balik perbelanjaan dan sebagainya kan. Tapi itulah duit one off. Tak pakai rugi. Yang ini saya nasihatkan untuk jumpa dengan belanjawan lah. Macam mana perolehan yang menggunakan duit one off. Sebab kita dah ada peruntukan. Setakat yang saya faham boleh terus, tapi saya tak pasti stand bahagian belanjawan. Lepas tu satu lagi tak silap 95% lah maksimum kita kena belanja kan. Tapi setiap tahun memang 95 kan. Kalau one off tu memang nak guna, ada duit, dia melainkan tiba-tiba ada baru ke macam mana, tengok balik. Yang pasti dalam tu memang disebut secara tegas tak boleh minta lagi tambahan. Ya, betul. Itulah. Itu yang disebut tak boleh minta. So nak kata kena betul-betul lah buat. Betul-betul buat apa dan sebagainya. Syida kata 90% tu nak simpan ada bonus hujung tahun kot. Boleh jadilah doa lah. Saya pun dah projek takut tak ada bonus dah. Saya tak kisah sangat lah kot kalau tak ada. Kalau ada tu rezeki. Sebab dia nama pun bonus. Yang saya kisahkan moga-moga lah boleh sign balik kontrak tu. Risau. Sama je kita. Itulah. Yang faham. Yang tak faham tu sudah. Okay, alright. So terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Syira di atas kesudian untuk menerima undangan kami, berkongsi ilmu dan juga pengalaman walaupun tempoh masa tu 2 jam. Kalau ikutkan tu, benda yang disebutkan tu tadi adalah modul yang memang kita akan kongsi detail. Detail, tapi detail-detail pun masing-masing akan tutup mata kat sekarang kan. Begitu juga dengan EO yang sudi menemani saya bersama dengan Puan Syira dalam podcast Jabatan Kaki Masyarakat Sanusi Latihan pengurusan perolehan dan juga kecekapan pelaksanaan kan. Moga-moga apa yang dikongsikan ini memberikan satu manfaat dan juga
inspirasi jugalah kan, inspirasi kepada kita semua untuk membantu jabatan memastikan pengurusan perolehan jabatan ni berjalan dengan baik, sempurna, berdasarkan mengikut peraturan lah, peraturan semasa dan sebagainya. Kalau macam kita kat bawah ni tersilap langkah sampai ke atas, dia punya melarat ni. Kan? So setiap bulan bos kita pun kena tarik sekali. Betul. Okay. Alright, so tak ada soalan lagi. Saya yakin tak ada soalan lagi. Ni Syami ucap terima kasih kepada Puan Syirah dan juga terima kasih atas jemputan Jakes dari tim perolehan juga lah. Dan terima kasih juga yang sponsor minuman kepada kami. Moga-moga lah yang memberikan satu manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.